Selamat datang. Assalamualaikum. Jadi kita nak cerita pasal kebankrapan ni, pasal masih ramai lagi yang tak tahu siapa orang bankrupt yang boleh mohon bebas. Saya panggil orang bankrupt. Bankrupt bukan muflis. Saya tak panggil muflis sebab di dalam akta, ni saya kena cerita, di dalam akta kebankrapan atau akta insolvensi, kita panggil bankrupt, kita tak panggil muflis. Cuma wartawan, surat khabar dan orang politik memang panggil muflis. Ada sebab kita panggil bankrupt. Beli buku saya baca apa maksudnya bankrupt bukan muflis. Kita panggil bankrupt, kita gunakan legal term bankrupt. Baik. Jadi ramai yang masih tak tahu siapa yang layak bebas. Okey, malam ni kita nak ulas khas untuk itu. Kita bersiaran sekarang pukul 1.30. Kita cuba buat seringkas yang boleh lah. Yang layak bankrupt yang pertama adalah orang bankrupt yang telah bankrupt lebih 5 tahun. Contoh kesnya dijatuh hukum pada 2015. Jadi 5 tahun maksudnya pada tahun 2020 dah 5 tahun telah ditadbir oleh pejabat insolvensi. Itu golongan yang pertama perlu mohon bebas. Seksyen 33A sijil Ketua Pengarah Insolvensi. Okey, kita buka. Ni buku akta. Saya tunjuk ni buku akta. Kita buka seksyen 33A. Baik, ni dia. Saya nak ni 33A, seksyen 33A. Saya bacakan 33A, ayat dia, pelepasan si bankrupt melalui perakuan Ketua Pengarah Insolvensi, dipanggil sijil KPI. Itu seksyen 33A. Yang layak mohon adalah mereka yang telah ditadbir lebih 5 tahun. Ini pindaan akta insolvensi pada tahun 2023 kalau tak silap. Ya, 2023. Betul. Seksyen 33A mengatakan siapa yang bankrupt telah lebih 5 tahun ditadbir oleh Jabatan Insolvensi, maka boleh dan layak mohon bebas. Kelulusan tertakluk kepada Ketua Pengarah Insolvensi, tapi kena mohon. Inilah antara prosedur borang-borang dia. Baik. Yang kedua, siapa yang layak mohon bebas adalah mereka yang bankrupt dan telah membayar ansuran bulanan lebih 3 tahun kepada Jabatan Insolvensi. Contoh, dia bankrupt 2020. Pada selepas dia bankrupt, dia buat file pentadbiran dan dia kena sign satu perakuan dokumen dipanggil persetujuan atas permintaan ansuran bulanan dengan insolvensi. Jadi bila dia bayar kepada insolvensi, contoh ditetapkan 100 sebulan, selepas 3 tahun dia membayar, bermula pada tahun dia jatuh hukum tu, dia buat pentadbiran, dia sign persetujuan atas permintaan, katalah Januari 2020 dia sign, pada tahun 2023 dia dah kena mohon bebas. Itu syarat dia, mesti telah membayar ansuran bulanan lebih 3 tahun. Itu golongan kedua yang layak mohon bebas. Yang ketiganya, ini pindaan akta tahun 2023 juga, bankrupt yang berumur lebih 70 tahun. Mereka yang lebih 70 tahun, siapa-siapa orang tua yang tak tahu, saudara-saudara yang dengar konten video ni, bagi tahu kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik yang berumur 70 tahun mesti mohon bebas bankrupt sebab mereka dah layak. 70 tahun boleh bebas. Kemudian yang keempat, bankrupt dengan jumlah hutang di bawah 50,000. Makna POD dia, proof of debt, hutang yang dituntut terhadap dia berjumlah 50,000 ke bawah, itu pun layak bebas bankrupt. Mohon, kena mohon. Yang kelima, bankrupt dengan hutang di bawah 200,000 dan umurnya di bawah 40 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Abud Zazul. Ini orang hebat, Abud Zazul.
Kalau nak sembang dengan Abang Zazul. Saya ternampak nama Abang Zazul ni. Dek, kita cerita ni pasal ramai orang tak tahu pasal hal bankrupt. Jadi saya terpanggil. Saya tak ada tolong apa pun, kita buat ikut undang-undang. Jadi alhamdulillah Abang Zazul dah bebas. Jadi saya terpaksa buat macam ni Abang Zazul, sebab saya tengok lepas Abang Zazul buat konten banyak bagusnya. So saya memang tak nak tunjuk sebenarnya tapi terpaksa. Lepas kita buat, alhamdulillah ramai yang bertanya, dan kesian dekat orang Sabah, Sarawak, di Borneo sana, banyak berita-berita tak sampai kat diorang. Tadi ada seorang orang Sarawak, dia kata tak tahu punya boleh mohon bebas. Jadi saya pun sedih lah.